In the heart of Malaysia, Perak rises as the nation's #1 sweet corn producer. From fertile fields to powerful innovation, through research and development, sweet corn is no longer just a harvest, it's a growing industry. From the fields of Kuala Kangsar, sweet corn isn't just planted, it's chosen, because the right variety changes everything. 1603 baik. 1603 terbaik. Bagi yang golongan muda, marilah kita ramaikan lagi untuk dalam sektor pertanian ni, sebab kalangan muda ni sangat-sangat kurang lah. Bagi saya, marilah kita sama-sama untuk lebihkan maju untuk skop makanan untuk negara kita apa. Salah satunya saya jagung lah. Nama saya Muhammad Hafizi bin Alwi. Saya berasal daripada Kuala Kangsar, Perak, berumur 30 tahun. Saya dalam bidang pertanian ni baru 4 tahun. Bukan mudah lah, tapi bagi saya pertanian ni, bagi saya walaupun penat tapi hasil dia sangat lumayan. Saya sambung daripada generasi bapa saya. Okey, untuk di kawasan saya ni, dekat dengan rumah saya ni hanyalah untuk 31 ekar untuk saya tanam untuk ni lah, Kiran Eagle 1603. Dia banyak buah yang tinggi lah di saya. Lepas tu dia buah dia pun besar. Dia pun cantik. Dari segi penjagaan dia senang tak? Dari segi perniagaan dia senang, sama tu. Sama saja lah. Apakah baja Encik ada guna untuk semua ni? Saya pakai brand yang sama juga. Brand Green Gear lah. Satu kalau untuk pokok saya pakai Wonder Green. Ini satu 1711 untuk pokok lah. Untuk buah yang biasa saya pakai lah. Yang okey lah. Kira sangat bagus lah sebab kamu seorang boleh handle 31 ekar punya penanaman. Tapi sebabkan saya ada daftar itu MyGet. MyGet tu untuk keterjaminan makanan selamat lah. Mana kita ambil buah sini, kita buka, kita dah boleh makan. Okay, untuk permulaan dalam macam saya, jagung ni first kita kena cari pembeli buah kita lah. Sebab kita tanam dalam sektor yang sangat besar, jadi kita satu hari maksimum boleh keluar sampai 300 guni. Lebihnya kita kena cari pembeli yang ramai. Daripada risiko ke apa, setahun kita ada perubahan cuaca. Bila musim kemarau dia lain, bila musim tengkujuh dia lain. Cuma kita kena persiapan daripada awal lah.